perkara penting kan? Sebab tu Allah SWT mengatakan tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi ingat, seluruh hidup kita adalah ibadah. Ya. Seluruh hidup kita, kerja kita, makan kita, minum kita, semuanya ini adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab inilah tuan-tuan Allah sekalian. Saya tak boleh nak ambil semua ni tuan-tuan. Cara ambil semua ni kerana tak cukup masa dah. Ni apa dah masa isyak dah ni. Ni tak cukup. Cuma nak cerita sikit-sikit ni. Sikit-sikit je pada slide. Kalau cerita habis kan, saudara kan saya seorang cakap sebenarnya. Lain tu bongkar. Tuan-tuan faham tak kan saya cakap dua orang ni? Boleh faham tak? Cuba siapa faham? Jadi ni dah tuan-tuan. Jadi bila kita sebut kerja, kita sebut kerja dalam Islam, kerja itu apa? Dia adalah usaha yang menjadi salah satu unsur penting dan titik tolak bagi proses kegiatan ekonomi. Maknanya satu unsur untuk mendapat rezeki bagi kita. Bila sebut kerja, bila sebut kerja yang berkerjaya. Sebab kalau kita tengok pekerjaan dari Islam itu luas lagi. Dia ada amal, ada amal ruhi, ada amal jasadi, macam-macam amal. Macam-macam kerja. Tapi kita nak fokus kat sini lah kerja yang berkerjaya. Itu maksud dia. Maksud dia apa? Kerja beristilahlah meliputi segala bidang ekonomi yang dibolehkan oleh syarak sebagai balasan kepada upah atau bayaran. Makna kita kerja ni tuan-tuan, ibadah kita buat. Ada orang kata kalau kita ikhlas buat kerja ni, tak payahlah bayar upah, siapa ngajar je tu. Ini kita cikgu ni satu kerja yang mulia. Kita mengajar anak-anak kita, tak payah ambil upah, siapa mengajar? Jadi kita sebagai guru, sebagai satu kerjaya, maka kita dibayar upah daripada keringan kita, daripada usaha kita, daripada masa kita peruntukkan untuk mengajar. Kita bukan minta dibayar ilmu tak boleh diperniagakan. Tetapi kita minta dibayar keringan kita menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu itulah satu pekerjaan yang perlu dibayar upahnya. Yang perlu dibayar upahnya. Tak kira lah sama ada dia tadi kerja sebagai buruh, petani, tukang dan sebagainya, termasuklah kita guru dan sebagainya. Dan guru ni, saya jelaskan, guru ni adalah merupakan pekerjaan yang menghampiri pekerjaan Nabi. Imam Syafi'i dalam satu syair, dia kata apa? Kana yakadul muallima rasulah. Hampir-hampir saja guru itu menjadi seorang rasul. Kedudukan guru menyampaikan. Dia tak kira cikgu matematik ke, cikgu agama ke, cikgu sains ke, cikgu bahasa Inggeris ke. Dia menyampaikan ilmu. Ilmu tu datang daripada Allah. Ilmu tu datang daripada Allah. Maka sebab itu kita jangan tengok dia tu cikgu matematik. Cikgu matematik pun ilmu matematik tu datangnya daripada Allah. Pakar matematik Al-Khawarizmi orang Islam. Hebat tuan-tuan. Jadi jangan kita sempitkan pengertian guru. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Yakadul muallimu rasul. Hampir saja guru itu menjadi seorang rasul. Kedudukan mulianya guru tuan-tuan. Sebab guru atau muallim ini dia bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi dia mendidik, dia membimbing, dia menyayangi, dia mengasihi, dia mentakdik, dia mentakdik. Manakala budak itu silap, ada denda-denda yang dia bagi. Kan cikgu begitu. Tak dapat berdiri, itu denda. Takdik. Tak salah tuan-tuan. Tak salah. Itu kata takdik. Dia buat salah. Dalam kelas dia tak boleh, kita tak boleh kawal kelas tadi. Kita dah tak makan juga, suruh dia berdiri. Itu takdik. Sampai berdiri suruh pula berzikir, itu takdik.
Sebab tu kita kena bezakan. Kadang-kadang orang tak nak beza antara takdib dengan dera. Ya? Takdib ini kita bagi dia dengan penuh kasih sayang. Dia dapat makna daripada dendaan yang kita bagi. Dera dia tak dapat makna apa-apa kecuali kesakitan. Itu saja. Ya? Itu beza. Dera dalam bahasa Arab kita pakai ta'zib. Ta'zib buat takdib. Ta'zib berbeza dengan takdib. Ta'zib dia bagi denda juga, dia bagi punishment juga, tetapi menyakiti. Dia tuju untuk memberi kesakitan kepada dia. Tetapi takdib nampak benda yang hampir sama, tetapi takdib dia memberi makna kepada dia. Itu berbeza, tuan-tuan. Ya? Maka sebab itulah, ya, bila kita ada rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa kita ini bertuhan, ya, maka insya-Allah tuan-tuan kita akan mengajar dengan penuh rahmat. Ya. Ada buku pekerjaan saya tidak sentuh tuan-tuan. Cuma saya nak pergi tuan-tuan, nak kongsi juga dengan tuan-tuan, bahawa di dalam Islam ini kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang pengajar ni tuan-tuan, dalam Islam ini dia ada prasyarat dia ada adab-adab dia. Ya? Dia ada adab dia. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama adab seorang muslim ini tuan-tuan, yang pertama tersebut ikhlas. Tetapi dalam ikhlas ini tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis yang panjang. Ya, Nabi SAW apa? Idza fu'ilat ummati 15 khaslatin halal bihal bala, kata Nabi. Apabila umatku ini melakukan salah satu daripada 15 perkara ini, maka akan dihalalkan ke atasnya bala, akan turun atasnya bala, akan turun atasnya bala. Saya tak akan sebutkan 15 tuan-tuan. Saya nak sebutkan benda yang berkaitan dengan kita saja. Yang Nabi sebut apa? Idza kana mughdamun duwalan. Idza kana mughdamun duwalan wal amanatu mughdiman. Yang pertama, apabila seseorang tadi menjadikan kekayaan yang didapati hanya di kalangan orang-orang kelilingnya sahaja, di kalangan kroni-kroninya sahaja. Tuan-tuan, kalau ini berlaku, halal bihal bala, halal baginya bala, akan turun padanya bala. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau ada peluang, kita sebarkan peluang tadi kepada orang lain. Jangan kita ambil peluang itu hanya dalam kalangan kita saja, geng-geng kita, kroni-kroni kita. Yang lain malah apa? Yang lain apa? Nabi sebut dia tadi. Perkara pertama kali Nabi sebut. Jadi kita muhasabah diri kita tu. Kadang-kadang macam sekarang ni, sekarang ni kita katalah SLP dah keluar sekarang ni kan. SLP dah keluar kan. Beasiswa, hadiah latihan perguruan hadiah beasiswa persekutuan kan. Dah keluar sekarang. Wah, dah dapat cerita ni. Dah dapat. Dia kalau 3 orang. Bisi-bisi lah tu. Geng-geng dia. Padahal ramai dia orang yang minta ni SLP ni. Dan kita tanya, saya tak bagi orang tuan-tuan dengar. Kalau ini berlaku halal bihal bala, saya luaskan peluang, saya luaskan. Jangan kita jadikan benda itu hak eksklusif orang-orang tertentu. Itu sebagai contoh. Banyak contoh lain ni. Kadang-kadang peluang kenaikan pangkat. Kau tahu ke dia minta La ilaha illallah. Peluang bagi tuan. Ayat ini ya. Nabi sebut. Sebab Nabi sebut. Saya kena sebut. Yang
kedua apa dia? Yang kedua, wal amanatu mughniman. Apabila amanah tadi dijadikan tempat untuk mencari kekayaan, dia ada pegawai jawatan, dia ada pegawai apa projek kat sekolah, barangkali dia jadikan itu untuk mencari kekayaan. Itu yang pergi beli pen, harga pen dekat kedai, harga pen tu asal dia dalam RM1.50 tapi Cina tergerak. Cikgu mau berapa? Berapa cikgu punya?